Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, meeting kita hari ni, kita nak pilih pembekal baru untuk bahan mentah kita sebab pembekal kita yang before ni tak menepati kehendak syarikat kita lah. Pembekal tu menyebabkan company kita kehilangan banyak keuntungan. So, kalau ikutkan saya nak pembekal yang mempunyai harga dan kecekapan kos yang bagus. Sebab harga dan kecekapan kos ni merupakan salah satu faktor yang penting yang diambil kira dalam pemilihan pembekal. Syarikat kita perlu pastikan pembekal yang kita pilih tawarkan harga yang berpatutan dan sepadan dengan kualiti bahan mentah yang mereka bekalkan. Contohnya pembekal A ni harga dia terlalu tinggi. Tapi harga yang tinggi ni akan tingkatkan lagi kos pengeluaran produk kita lah sebab bahan mentah yang kita ambil daripada dia mahal. Pembekal B ni pula harga dia terlalu rendah. Harga yang terlalu rendah ni pula boleh menjejaskan kualiti produk kita lah sebab dia bagi kat kita bahan mentah yang tak berkualiti. Jadi saya rasa kita kena pilih pembekal yang boleh seimbangkan antara harga dan kualiti bahan mentah untuk pastikan benda yang kita perolehi ni setimpal dengan apa yang kita akan bayar kepada pembekal. Korang setuju tak? Setuju? Kalau saya pula, saya nak pembekal yang boleh kekalkan kualiti bahan mentah kerana bahan mentah yang berkualiti tinggi bukan sahaja dapat memastikan rasa dan tekstur produk kekal baik selepas dibekukan, tetapi juga dapat menjamin keselamatan pengguna. Jadi, sekiranya pembekal gagal mengekalkan standard kualiti, ia boleh menyebabkan produk mudah rosak, tidak tahan lama dan menjejaskan reputasi syarikat di pasaran. Setuju tak dengan opinion saya? Setuju? Korang setuju tak? Setuju. Faktor ketiga ialah ketepatan masa. Maksudnya, pembekal perlu menghantar barang tepat pada waktunya supaya operasi syarikat tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar. Jika pembekal lewat menghantar barang, syarikat boleh mengalami kerugian kerana pengeluaran akan terhenti, pesanan pelanggan tertunda dan reputasi syarikat turut terjejas. Contohnya, jika syarikat frozen food tidak menerima bekalan ayam atau sayur beku daripada pembekal tepat pada masanya, pengeluaran produk akan tergendala. Hal ini boleh menyebabkan stok tidak mencukupi untuk diedarkan ke pasar raya dan menjejaskan tahap kepuasan pelanggan. Utama seterusnya ialah nikmat sokongan dan reputasi pembekal. Pembekal perlu mempunyai reputasi yang baik serta boleh dipercaya agar syarikat yakin menjalani kerjasama. Selain itu, pembekal juga perlu menawarkan nikmat jualan, sokongan dan teknikal dan berkualiti untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dan komunikasi baik antara pembekal dengan syarikat turut penting. Ia dapat membina hubungan kerjasama jangka panjang dan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Jadi dari meeting ini kita boleh memilih pembekal yang sesuai untuk kehendak syarikat kita. Itu sahaja meeting kita pada hari ini. Terima kasih.